Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Risalah Tazkirah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Bicaraan umur yang keempat. Kalau hak jauh hak Rumi tu muka surat berapa? Tajuk baru bicaraan 40. Muka surat 40. Halaman yang ke-40 tuan-tuan. Katanya pengarang rahimahullah ta'ala, Tuan Guru, Allah yarham Tuan Guru Syekh Abdul Qadir bin Wongoh Wakaf Budi Sekam Fatani, yang dikenali dengan Allah yarham Ayah D Sekam. Jadi katanya bicaraan umur yang keempat daripada 5 umur yang mesti tak dapat tidak kita lalui dia. Tiap-tiap daripada kita mesti lalu tempuhi 5 umur. Jadi pada pagi ni kita masuk pula pada tajuk yang seterusnya, cerita berkaitan dengan umur yang keempat. Apakah umur yang keempat? Maka katanya adalah kita semua ni lah dikatakan, dipanggil, kita ni di dalam umur yang keempat itu, dipanggil kita berada di dalam umur yang keempat ni, ialah daripada ketika keluar, yakni mulai daripada ketika kita keluar daripada kubur. Inilah bermulanya umur yang keempat bagi kita. Bilakah start dia? Masa yang dikatakan umur yang keempat apabila kita keluar daripada lubang kubur kita masing-masing. Ada pun umur yang ketiga ketika kita berada dalam kubur. Tu umur yang ketiga. Umur yang kedua, sekarang ni kita berada di atas dunia ni.
umur yang pertama kita, masa yang pertama kita ketika kita berada di alam arwah. Tu umur pertama. Tu pernah kita lalui belaka dah tu. Semua kita lalui tu. Cuma sekarang kita masih lagi berada di umur yang kedua. Ketiga, kita belum sampai lagi. Apatah lagi yang keempat, yang kelima. Ini nak bicara berkaitan umur yang keempat. Jadi start daripada kita keluar, bangkit kita daripada kubur tu, itulah bermulanya umur yang keempat bagi kita. Jadi umur yang keempat ni ialah bermula daripada ketika keluar kita daripada kubur. Sebab apa kita keluar daripada kubur tu? Kerana bangkit. Kerana pada ketika itu dikatakan hari bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk hisab, kira di pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tu ialah hari bangkit ketika tu. Jadi kita keluar daripada kubur tu kerana dibangkitkan oleh Allah. Kerana hari bangkit. Jadi umur yang keempat ni bermula daripada kita keluar daripada kubur hinggalah masuk kita hinggalah masuk kita hak melakukan yang baik, hingga masuk ahli syurga, yakni nisbah kepada orang yang baik ke dalam syurga, dan masuk pula ahli neraka, nisbah kepada orang-orang yang jahat ke dalam neraka. Ini tempoh yang dikatakan umur yang keempat, tuan-tuan hadirin muslimin, ibu ayahanda yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian apabila masuk dalam neraka, masuk dalam syurga, itu umur yang kelima, umur yang terakhir. Umur yang terakhirnya iaitulah ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Maka hak beriman kalau didahului dengan neraka, akhir-akhir akan masuk ke dalam syurga, maka kekalah di dalamnya, tak keluar-keluar, tak mati-mati, khalidina fiha abada. Kekal dalam tu, tak ada dah. Tak ada dah mati-mati ni, tak ada dah. Tak ada dah cerita nak buat ibadat tu, tak ada dah. Episod hak dikatakan kita mesti solat, kita mesti puasa dalam bulan Ramadan, kita mesti itu ini zakat dan sebagainya. Tak ada dah. Di umur kelima tak ada dah. Duduk dalam nikmat Allah Ta'ala bagi ahli syurga, duduk dalam azab neraka selama-lama bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak buat ibadat, hak kita kena sabar tahannya, ni di atas dunia ni. Akhirat tak ada dah. Dalam syurga tak ada dah. Ibadat-ibadat tak ada dah. Situ tempat untuk kita bersukaria dah. Tempat balasan daripada sabarnya kita mengikut perintah Allah, tinggal yang Allah Ta'ala larang, balasannya yang Allah berikan kepada kita ahli syurga, selama-lama berada di dalam nikmat, tak mati-mati dah. Tu tahan sikit je. Tahan sekarang ni sikit je. Kalau kata umur umat Nabi Muhammad tu, hak kita telah bicara pada pertemuan kita yang lalu, hanya di antara 60 hingga 70 pada kebiasaan. Hak ramai-ramai. Maknanya kita boleh nak estimate dah. Kita boleh nak jangka dah. Inilah umur aku. Mungkin dalam rangka 60-70. Dah sekarang ni umur berapa dah? Tahan sedikit. Tahan sedikit untuk kita buat amal ibadat kepada Allah, kerana hak kita naknya balasan hak kekal dalam nikmat Allah Ta'ala di dalam syurga. Tu. Ini umur yang keempat. Dan yang demikian itu
Demikian keluar kita daripada kubur kerana hari bangkit itu. Caranya macam mana Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kubur, yang merupakan masuklah kita pada umur yang keempat, masa yang keempat dalam kehidupan kita. Caranya ialah bahawasanya menyuruh oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Israfil alaihi salam. Allah menyuruh akan Israfil alaihi salam, menyuruh merintah oleh Allah Ta'ala bahawa tiup ia malaikat Israfil itu akan sangka kala yang kedua. Itu cara dia. Asbab Allah Ta'ala perlakukan nak jadinya hari bangkit ni, tak kala semua makhluk hancur semua sekali, binasa semua sekali, mati semua sekali, tidak ada apa dah, hanya Allah Ta'ala jua yang ada pada ketika itu. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang mematikan, yang menghancurkan, yang membinasakan, yang memfanakan seluruh alam makhluk ini, hanya tinggal Allah selama 40 tahun. Demikianlah terjadinya. Maka Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil alaihi salam. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya malaikat meniup sangkakala yang kedua pula. Tiup sangkakala yang kedua. Tu. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala. Ini bukan dalil tentang tiupan sangkakala. Ini nak cerita kepada kita tentang hari bangkit itu. Hari bangkit. Firman Allah Ta'ala. Za'amal lazina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir. Artinya, pengarang kita mendatangkan sepotong ayat Al-Quran yang arti ayat ini, kata Allah Ta'ala, menyangkalah oleh mereka-mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir ni dia menyangka, dia sangka, dia sangka dalam hati dia, dia duk kata dalam hati dia bahawasanya tidak dibangkit akan mereka itu. Dia kata kita semua ni tak ada hari bangkit ni tak ada dah. Mati pakai kira matilah. Ataupun setengah daripada pahaman mereka, pegangan mereka, bila kita mati ada semula pula lah. Hari bangkit ni hari hak terima balasan. Sama ada dibalah dengan baik, dibalah dengan jahat ni. Di antara pahaman orang kafir tu hak dicerita dalam Al-Quran, mereka mengingkari. Ini ayat Quran ni. Menyangka oleh mereka itu bahawasanya tidak dibangkit akan mereka. Kita ni tak bangkit dah. Begitu juga dalam ayat yang lain. Wa qalu a iza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Tak kala Nabi duk cerita tentang hari bangkit kepada kaum Quraisy pada ketika itu, kepada kaum dia hak kufur pada ketika itu, musyrikin Mekah pada ketika itu. Maka apabila Nabi duk cerita tentang hari bangkit begini, datang golongan mereka hak mengingkari tadi, membawa satu tulang binatang, maka dilemparkan di hadapan Nabi SAW dengan mereka mengatakan, "Hei Muhammad, ni dengan tulang ni kan kita akan bangkit balik." Dia mikir hak tak logik dia. Dia mikir dengan akal dia mustahil. Makna kata akal dia tak boleh nak terima. Adapun di kita harus. Itu cerita lain lah nanti.
Cuma nak cerita orang kafir tadi tu, dia melontarkan tulang yang telah repuk di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan, hak ni kita akan dibangkit balik, dengan bahawa mereka mengingkari hari kebangkitan tersebut. Tak ada. Itu di sisi mereka. Jadi Allah Ta'ala cerita, menyangkalah oleh orang kafir itu bahawasanya tidak dibangkit akan mereka. Kita ni tak ada hari bangkit. Lalu Allah Ta'ala kata olehmu, hai Muhammad, yakni hai Rasulullah, katakan kepada mereka, hai Rasulullah, iya, ataupun bahkan kata pada mereka, demi Tuhanku, yakni demi Allah, kata pada mereka begini, wahai Muhammad, kepada mereka yang mengingkari hari bangkit itu, mu kata pada mereka, mu bersumpahlah dengan demi Allah, wallah, demi Allah, dibangkitkan kamu sekalian, kamu semua akan dibangkit oleh Allah Ta'ala. Selepas kamu dibangkit, kemudian pula kamu akan dikhabarkan, kamu pula akan dicerita kembali setiap episod kehidupan kamu, bermula daripada kamu lahir di atas dunia sampai kamu mati itu, dicerita satu-satu, dipaparkan oleh Allah Ta'ala segala kerja buat hak kita lakukan pada hari bangkit itu. Cerita kepada mereka pula, selepas daripada dicerita, dikhabarkan episod kehidupan kamu tu, lalu tu dan dibalaskan kamu sekalian, kemudian kamu akan dibalah. Dibalah dengan apa? Dibalah dengan barang yang telah beramal kamu. Dibalah dengan apa yang telah beramal kamu. Kalau amal kamu baik, dibalah baik oleh Allah Ta'ala. Kalau amal kamu jahat, maka dibalah jahat oleh Allah Ta'ala, dibalah seksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, menunjukkan kata umur yang kedua sekarang ini kita berada di atas dunia ni, satu umur yang amat-amat penting. Kerana apa? Kerana kita nak selamat hak dibicara umur yang keempat ni, melaluinya di umur kedua ni lah. Kalau berjaya kita tempuhi di umur yang kedua ni, dapat kita tempuhi umur yang kedua ni dengan baik, maka pengakhiran kita bermula daripada umur yang ketiga di dalam kubur, seterusnya di umur yang keempat di padang mahsyar ni, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Makna kata kesimpulannya, kita kemah dalam hati kita bahawa umur kita sekarang di dunia ni lah adalah modal supaya kita nak pergi di umur ketiga, nak pergi di umur yang keempat, seterusnya yang kelima ni, terhenti di atas perbuatan di umur yang kedua, iaitu di atas dunia ni. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati oleh Allah, rebu peluang. Apatah lagi sekarang ni kita berada di dalam bulan Ramadan, rebu peluang dia. Kata Allah Ta'ala lagi, wazalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu, demikian dibangkitkan kita kembali oleh Allah Ta'ala kepada padang mahsyar, daripada kita tu hancur lebur, itu semua atas Allah Ta'ala itu mudah jua, senang saja bagi Allah Ta'ala. Kerana apa senang? Kerana Allah Maha Kuasa. Yang daripada tak ada kepada ada pun mudah sahaja bagi Allah nak buat. Asal kita daripada tak ada, kemudian Allah jadikan kita jadi ada. Hak ni pemudah Allah nak buat, apatah lagi hak penghidupan semula di padang mahsyar, yang mana kita tu hak ada dah, kemudian Allah menjadikan menjadi ada. Itu dia panggil ada kepada ada. Peringkat mula-mula daripada tak ada apa-apa,
Allah buat kita jadi ada. Kemudian Allah mati kita. Setelah mati kita hancur semua sekali, bangkit pula di pada mahsyar. Hak bangkit pada mahsyar ni daripada ada kepada ada. Apa dia hak adanya? Daripada tulang sulbi. Tu tulang sulbi tak acur tu lah. Tak binasa tulang sulbi kita ni. Apabila berlaku kiamat, tulang sulbi ni tak acur. Walaupun orang tersebut dibakar, dimamah oleh api yang marak sekalipun mati dalam kebakaran, hancur badan dia, tak ada apa, tinggal abu. Ketahuilah, walau ketika dibakar, dimamah api yang marak sekalipun jadi abu dah manusia tadi, hakikatnya masih lagi ada secebis yang dikatakan tulang sulbi yang tidak akan hancur selama-lama, dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Daripada dialah Allah Ta'ala akan membangkitkan kita kepada mahsyar kelak. Itu dia panggil daripada ada kepada ada. Maka yang demikian tu mudah sahaja bagi Allah Ta'ala. Itu satu. Lagi. Dan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur. Artinya, dan bahawa sesungguhnya kiamat itu yang datang, hari kiamat yang berlaku tu, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, hari kiamat akan berlaku ni, tidak ada syak dan lombar padanya, pada berlakunya hari kiamat. Lomba tu maksudnya syak lah, tapi bahasa orang Fatoni, lorak kampung mereka, maknanya hari kiamat ni tidak ada ragu-ragu padanya. Tidak ada syak padanya. Yakinlah bahawa ianya pasti akan berlaku. Walau sekarang ni tak berlaku lagi, tapi pasti akan berlaku. Yakinlah tiap-tiap orang yang beriman. Dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan ia Allah akan mereka-mereka yang di dalam kubur. Ini ayat yang kedua menjadi dalil tentang umur yang keempat, bahawa kita akan tempuhi hari bangkit, yang mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada kubur kepada alam yang seterusnya, yang dinamakan alam akhirat. Alam kubur tu alam barzah, kemudian dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, jadilah kita masuk pula kepada satu alam yang dinamakan alam akhirat. Habis itu. Kemudian pengarang kita nak cerita sedikit tentang hal-hal ketika umur yang kita berada di padang mahsyar ni. Dan tersebut di dalam hadis, yakni hadis Nabi SAW, dan telah tersebut di dalam suatu hadis bahawasanya dibinasakan daripada manusia, dihancurkan daripada manusia akan tiap-tiap suatu. Yang ini dengan maknanya dibinasakan akan tiap-tiap suatu daripada manusia. Yakni kita semua ni akan hancur semua sekali. Melainkan yang tidak hancurnya, di antara yang tidak hancurnya ialah tulang yang satu. Ada satu tulang, hak ni Allah Ta'ala jaga, walau dibakar sekalipun dia tak hancur. Apa dia? Iaitulah yang disebutkan dengan ajbuz zanat. Hak ni tak hancur ni, ajbuz zanat namanya, nama bagi tulang tu. Hak Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala beri dia ni tak hancur. Tak hancur dia. Iaitulah satu tulang. Ajbuz zanat ni satu tulang. Tulang tu yang halus benar-benar. Halus benar. Maknanya halus ngoti. Halus sangat-sangat.
Haluh sungguh. Tu haluh benar. Haluh sungguh tulang ni. Ada di mana tulang ni? Di akhir sulbi. Terletak dia di hujung tulang belakang kita, di tulang sulbi tu. Ada satu tulang, nama dia ajbuz zanak. Haluh sangat-sangat. Nak tengok dengan mata kepala kita tu tak nampak lah. Atau ajbuz zanak ni. Mungkin boleh jadi kena guna mikroskop ke apa semua. Holoskop belakang apa nama kok-kok tu. Baru nampak benda ni. Nak cerita kata haluh benda ni. Ada di tulang sulbi kita ni. Jadi daripadanya lah, daripada hak nama ajbuz zanak ni, hak ada di tulang sulbi kita haluh dah bendanya, daripadanya lah tumbuh manusia, dihidupkan kembali kita manusia di tempat-tempat yang ditanamkan mereka itu manusia. Bandingnya kita ni akan tumbuh, kita ni akan dihidupkan, kita ni akan bangkit, kita ni akan muncul balik tubuh badan kita setelah hancur lebur dah kita ni. Bandingnya seperti tumbuhnya tanam-tanaman lah. Tengok tanam-tanaman, apabila kita tanam, kemudian keluar sikit, lama-lama jadi besar. Maka demikianlah bandingannya kita apabila kita nak masuk pada umur yang keempat ni. Tak kalau Allah nak keluarkan kita daripada kubur, demikianlah daripada tulang sulbi tadi tu, kita akan tumbuh jadi manusia. Jadi jasad kita baliklah. Daripada kecil jadi besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Bandingnya seperti tumbuhnya tanam-tanaman lah. Begitu. Tumbuh tu macam mana? Kita tu akan dibangkit daripada tulang sulbi jadi jasad, jadi tubuh badan ni, dengan sebab Allah Ta'ala, dengan sebab Tuhan menurunkan satu hujan yang sangat-sangat lebat. Hujan itu tu menyerupai mani bagi laki-laki. Pada nisbah rupa bentuknya seperti air mani. Hujan tadi tu. Bukan air hujan sekarang tak. Nanti ni ketika kita berada di alam barzah, tak ada apa-apa dah. Allah sahaja yang ada pada ketika itu. Allah Ta'ala buat satu episod, satu perceritaan asbab bagi nak bangkit kita daripada mahsyar tu. Allah turunkan satu hujan yang sangat lebat pada ketika itu. Allah turunkan hujan ni selama 40 tahun. Disebutkan di dalam satu riwayat, setengah ulama kata 40 tahun hujan tu turun di atas muka bumi ni. Hujan tu bukan hujan air, tetapi hujan mani. Allah Ta'ala yang maha kuasa. Ini suatu gambaran kepada kita berkaitannya bangkit manusia ini. Allah Ta'ala jadikan daripada asal kejadian kita. Asal kejadian kita daripada apa? Daripada air mani. Maka di hari bangkit itu juga Allah Ta'ala perjadikan, hidupkan kita semula pun daripada air mani juga. Tapi hujan ni dalam rupa bentuknya seperti air mani, menyerupai air mani. Menyerupai air mani. Itu nak buat gambaran kepada kita, kita semua datang daripada air mani. Inilah asal kejadian kita. Kena ingat ni asal kejadian kita. Tak boleh kita nak bongkak, tak boleh kita nak sombong atas dunia. Asal kita daripada benda tu semua sekali. Jadi hinalah benda tu. Benda yang jijik, yang hina, maka dijadikan kita sebagai manusia sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi asal kejadian kita tu daripada perkara yang hina. Maka kita kena rasa diri kita, tidak boleh kita rasa sombong ketika mana kita berada di atas dunia. Itu hujan yang lebat seperti air mani. Maka apabila hujan duk turun mencurah-curah daripada langit lebat tu,
maka apabila sempurnalah tumbuh itu, apabila sempurna dah daripada kecil, daripada tulang sulbi, Allah pun apabila turun apa kita panggil air hujan tadi, air hujan yang menyerupai seperti air mani tadi, tumbuhlah kita, keluarlah kita tadi daripada kecil makin besar, makin besar, makin besar, sehingga sempurna sebagai seorang manusia yang bertubuh badan tadi. Roh tak ada lagi ketika tu. Roh belum ada lagi. Roh belum Allah Ta'ala cantumkan lagi. Ketika inilah baru Allah nak cantum. Maka apabila sempurna dah tumbuh tadi, kita tu jadi manusia dah cukup lengkap dah, dengan rambutnya, dengan tangan, kuku, hidung, siap dah jadi dah manusia balik dah, asal daripada tulang sulbi tadi. Menyuruhlah Allah Ta'ala akan malaikat Israfil. Allah Ta'ala pun suruhlah malaikat Israfil tadi tiup sangkakala, yakni tiupan sangkakala yang kedua. Apabila tiup saja sangkakala yang kedua tu, maka pulanglah nyawa-nyawa, maka kembalilah, bercantumlah roh-roh kepada badan-badan masing-masing. Bila tiup saja sangkakala yang kedua, roh kita tadi tu hak duk berkeliaran di dalam syurga. Kalau roh orang kafir berada di setengah pendapat di satu telaga, nama dia Telaga Barhu. Maka roh tadi pun bila ditiup sangkakala tadi, masuk dalam badan kita masing-masing. Badan hak dalam dunia ni lah, jangan ada usir lah. Tukar adalah nama mari roh hak daripada puak-puak mereka masuk dalam tubuh aku, anaknya aku. Tak tukar. Roh kita akan sampai kepada kita, roh orang ni akan sampai pada orang tu. Bukan kata tukar salah masuk, tak. Bukan, tak ada hak jenis salah masuk ni, tak ada. Jadi masuk masing-masing dalam badan kita masing-masing. Tak kala tu, maka hiduplah mereka itu manusia, boleh dah buka mata, boleh dah bergerak, boleh dah paling kepala, boleh dah nak berjalan dan sebagainya. Hidup dah apabila ditiup sangkakala masuk roh-roh tadi kepada badan kita masing-masing. Maka hiduplah dengan dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita duduk hidup tu, ketika inilah kita pun tengok, pakak-pakak telanjang semua sekali. Ini bermula adalah episod kita di Padang Mahsyar ni. Kemudian manakala duk celak mata kita pada ketika tu, hidup dah kita ni. Kemudian dihimpunkan sekalian mereka itu manusia di padang-padang mahsyar dengan bermacam-macam kelakuan. Macam-macam ada. Hak ni begini, hak ni begini, hak ni kelakuan macam ni. Hak kita maklumlah, orang yang mati di dalam keadaan dia mengerjakan haji, dibangkitkan dia dalam keadaan ihram umpamanya. Orang hak mati syahid, dibangkitkan dalam keadaan berdarah ketika mana dia duk mati tu. Tu mengikut kelakuan masing-masing, bermacam-macam lah kelakuan pada ketika itu. Lalu tu apabila dah kita dibangkit dalam keadaan yang ada orang begini, ada orang begini kelakuan dia, dan zahirlah pada ketika itu, nyatalah pada ketika itu, di atas segala yang berdosa itu, tanda-tanda oleh segala amalnya yang jahat yang telah bekerja, yang telah mereka melakukan manusia tadi di dalam dunia. Ketika itu tuan-tuan boleh tahu dah, ni puak-puak jahat ni. Sebab tu tengok tu, kemaluan dia tu besar ni, ahli zina ni. Tu masing-masing dah tu. Kelakuan kita pada ketika itu akan dibangkit kalau orang jahat, mengikut jenis jahat hak dia buat, dibangkitkan pada ketika itu. Begitulah. Na'udzubillah. Ni. Adapun di atas dunia, orang tak boleh nak cam. Orang tak boleh nak tahu. Kerana tidak ada alamat, tidak ada ketandaan. Semua nampak baik belaka. Semuanya tak boleh nak beza. Ini baik ke jahat? Baik ke jahat orang ni? Orang ni macam mana? Orang ni macam mana?
atas dunia tak nampak. Kerana itu mesti kita husnuzon di atas tiap-tiap manusia yang beriman. Mesti ada sifat sangka baik. Walaupun dia jahat, kerana kita tak tahu, tidak ada tanda yang dizahirkan oleh Allah di atas dunia. Tapi tuan-tuan, di akhirat kelak Allah Ta'ala zahirkan tanda. Orang baik begini rupa dia, orang jahat begini rupa dia. Dalam keadaan orang jahat itu di padang mahsyar pula, tengok bagaimana jahat hak dia buat. Jenis jahat apa hak dia buat. Begitulah yang dilakukan, diperlakukan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini mudah-mudahan kita tidak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam rupa ni tuan-tuan. Dalam rupa yang sangat keji, yang memalukan pada ketika itu. Jadi zahir bagi orang hak berdosa ni, tanda amal dia jahat dia buat di atas dunia tu. Dan mati mereka itu manusia tadi dengan hal tidak taubat kepada Allah Ta'ala. Makna kata, orang yang berdosa, yang tidak bertaubat pada Allah, akhirat kelak Allah akan rupakan rupa dia tadi dalam keadaan bagaimana jahat hak dia buat tu. Ini jika dia tak bertaubat. Kalau dia bertaubat, sungguh pun dia jahat. Memang dia jahat atas dunia dulu. Tapi di satu kesempatan sebelum dia meninggal dunia, ikutlah umur berapa sekalipun, hak jahat dulu-dulu tu dia bertaubat pada Allah. Sempat dia bertaubat pada Allah. Dia pun berubah, taubat dengan sebenar-benar taubat. Maka pada ketika itu tuan-tuan, dimaafkan oleh Allah, maka tak terjadilah dalam rupa ni. Ini kata dalam rupa jahat ni, sekira-kira dia tidak bertaubat pada Allah. Kalau dia bertaubat, tu diampun oleh Allah, maka dia dibangkit dalam kalangan orang-orang yang baiklah. Kerana at-taibu kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat pada Allah dengan sebenar-benar taubat, cukup rukun syaratnya, syarat taubat, maka seperti dia tak berdosa. Hak dosa dulu tu diampun oleh Allah Ta'ala. Kerana itu tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan, hak kita maklum ni bulan ampun Allah Ta'ala di atas dosa-dosa kita. Sayyidatuna Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku sempat untuk berada di dalam malam qadar, kalau aku ni temu dengan malam qadar, Lailatul Qadar ni ya Rasulullah, apa yang aku nak katakan? Aku nak buat apa? Apa yang aku kena lakukan? Maka kata Nabi SAW, quli, kata olehmu hai Sayyidatuna Aisyah isteriku, kamu banyakkan dengan doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tu maha pemaaf, al-afuun, engkau tu maha pemaaf. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf ya Allah. Apa maksud maha pemaaf? Disebutkan oleh para ulama pada tafsirannya, maha pemaaf, al-afu, nama Allah Ta'ala al-afu, itu maksudnya Allah maha pemaaf. Bila hamba dia tu mohon kemaafan kepada Allah, Allah maaf. Bila Allah maaf, sekali dengan Allah padamkan dalam buku diary kita hak sebelah kiri ni, terhapus semua sekali hak Allah maaf tadi daripada dosa-dosa kita dalam buku catatan amal kita hak kiri, hak ditulis oleh malaikat rakib atid tadi. Tak ada, hilang tu. Itu nama dia al-afu. Sebab itu Nabi ajar pada kita. Nabi ajar pada kita melalui Sayyidatuna Aisyah yang ditanya tadi, kalau bertemu dengan malam qadar, apa hak aku nak buat? Nabi suruh berdoa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau itu yang suka kepada pemaaf, maka engkau maafkanlah kami wahai Allah. Engkau maafkanlah aku wahai Allah. Banyak doa ni. Ini di kesempatan kita berada di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapus
amal-amal jahat kita di dalam buku catatan diary kiri kita ni. Na'udzubillah. Amal jahat tadi tu mudah-mudahan insya-Allah Allah hapuskan. Banyak doa tadi. Tu khabar gembira kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Sikit lagi. Sehingga datang pula riwayat bahawasanya segala yang makan riba itu besarlah perut-perut mereka itu orang yang makan riba. Ni bagaimanakah hak kata di padang mahsyar ni bermacam-macam kelakuan, yang mana kalau ahli maksiat, orang yang berdosa yang tidak bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala akan rupakan zahirlah kepada orang yang berdosa itu tanda dia orang jahat di hari akhirat kelak di padang mahsyar. Di antaranya datang riwayat daripada hadis Nabi SAW, bagi orang yang makan riba, Allah Ta'ala jadikan mereka tadi besar perut dia. Besar perut, bucik perut. Jangan kata orang hak bucik sekarang ni itu ialah orang yang makan riba. Ni sebab makan tu makan malam tidur jadi bucik perut. Tu lain. Ni di akhirat kelak. Akhirat kelak ni bucik dia ni, besar perut dia ni, sebagaimana hak dicerita di dalam Al-Quran, orang yang makan riba dia tak boleh nak bangun di padang mahsyar. Sebab apa dia tak boleh nak bangun? Perut dia besar dia tu sehingga tak boleh nak bangun. Itu panggil perut besar. Bangun rebah, bangun jatuh, bangun jatuh, bangun jatuh. Ini alamat orang yang makan riba. Maknanya di akhirat kelak kita tahu, ni orang makan riba ni. Mana dalil tahunya dia ni makan riba di atas dunia? Tengok tu, perut dia besar sangat, tak boleh nak bangun. Nak bangun diri, orang Kelantan sebut nak bangun cacang, tak boleh nak bangun cacang. Nak bangun diri tegak tu, tak boleh. Sebab apa? Perut besar sangat. Perut lebih besar daripada badan, jadi berat, nak bangun jatuh. Tiap-tiap kali nak bangun jatuh. Ini orang yang makan riba. Maka duduklah mereka itu pada satu ketika dan berdiri mereka itu pada satu ketika, kerana sangat-sangat besar perut-perut mereka itu segala orang yang makan riba. Bangun rebah, bangun rebah, bangun rebah, kerana perut dia sangat-sangat besar. Dan bahawasanya segala orang yang berzina, na'udzubillah, besarlah dan bengkaklah. Baca bengkak. Bekok kita kena apa-apa jadi bengkak atau bengkak. Besarlah dan bengkaklah faraj mereka itu. Ya Allah, ni orang hak berzina. Besarnya. Bukan besar hak comel ni, besar hak huduh lah. Besar farak dia ni. Besar farak dia hingga menarik mereka itu akannya di atas bumi. Besar tadi tu sampai seret pak bumi. Besarnya tak besar tu. Duduk jalan dengan hak tu, berjalan dengan besarnya kemaluan tadi. Ini nak menghinakan bagi orang yang berzina di atas dunia. Jadi orang hak baik-baik ni boleh tahu, ni puak-puak berzina ni di atas dunia ni, jahat ni orang ni. Mana dalil dia? Tengok tu kemaluan dia besar, sampai besar tadi tu seret dengan bumi. Seret dengan bumi. Dan segala yang minum arak itu dihasyarkan, diperhalaukan hal keadaan mereka itu dengan hal gelas-gelas pada tangan-tangan mereka itu. Ada orang hak minum arak atas dunia, pegang gelah. Ada gelah tangan dia. Gelah ni gelah hak dibuat daripada api neraka tu lah. Jadi makna kata orang ni kita tahu, ni orang minum arak. Kalau semua jenis dia buat, semua jenis tu ada di dia. Makan riba pun dia, minum arak pun dia, berzina pun dia, cukup lekat di dia segala macam hak jadi tadi ni. Ada tangan gelah dia, kemaluan pula besar,
kemudian pula perutnya buci, tak tahu rupa macam mana dah tuan-tuan. Maka orang inilah amal jahat yang dia buat, dipertontonkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, kerana itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampun dosa kita, serta Allah Ta'ala tutup aib kita. Kata tidak malu ni tuan-tuan, malu. Dan orang-orang yang berbohong dan yang mengumpat dan yang mengacung-acung itu pula, ini dosa lidah, menipu, mengumpat, mengadu domba. Panjanglah lidah-lidah mereka itu sampai kepada dada-dada. Ini dosa orang hak dengan lidah. Lidah dia tu panjang sampai ke dada-dada mereka. Besarnya lidah mereka ni. Ini dosa jenis melalui mulut. Dan yang tidak mengeluarkan zakat-zakat itu pula berupalah segala harta-harta mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Jadi ular-ular yang dilikung akan mereka itu yang tidak keluar zakat dengan ular. Orang hak yang tidak keluar zakat pula, harta dia, hak dia tegah daripada keluar zakat, sedangkan dia wajib zakat, dia tak keluar zakat. Harta ni jadi ular. Allah Ta'ala jadikan dia tu ular. Ular ni pula akan likung dia, belik dia di akhir-akhirat kelak, berjalan dalam keadaan ular belik dia. Maka kita tahu orang ni orang yang tak keluar zakat. Orang tak keluar zakat. Dan segala orang yang sombong pula, orang yang takabur di atas dunia, azamah di dalam hati dia ada satu perasaan sombong. Sombong, takabur, apa lagi hak sombong? Ujuk. Itu sombong. Di atas dunia ni dia sombong. Maka di atas manusia ini akan dihasyarkan mereka itu, akan dihalaukan mereka itu di padang mahsyar seolah-olah semut. Seolah-olah semut. Yakni kecil serupa semut gitu. Seolah-olah semut, yakni kecil seperti semut. Ijaklah. Ijak tu maksudnya pijak. Dipijaklah di atas mereka itu orang-orang yang sombong, yang kecil itu seperti semut, oleh segala yang lain, oleh kita manusia hak lain-lain tadi. Ini orang sombong. Orang yang sombong di atas dunia, dia rasa dia hebat, dia yang lebih, dialah banyak ibadat dan sebagainya. Orang lain tu dipandang rendah semua orang yang sombong. Dia rasa dia hebat, dia tinggi. Maka di akhirat kalau Allah perhina dia tu jadi kecil. Maka manusia duk pejak dia blemak kaki atas dia, pak kaki atas kepala orang tadi. Tak ada sombong dah lah. Kerana di atas dunia dulu dia rasa dia hebat. Dia rasa dia kelas sangat. Rasa dia tu bermacam-macam, rasa tinggi dan lain-lain. Ketika di hari akhirat kelak, kena pejak, kena hina pada manusia-manusia yang lain. Tu jenis amal dia begitu di atas dunia. Dan banyak lagi lah kata dia, dan ada lagi beberapa rupa segala yang dihasyarkan itu hamba tak sebut di sini. Di dalam kitab ni banyak lagi bentuk-bentuknya, tapi saya tak sebutlah di sini, kata pengarang kita. Hamba sebut kat mana? Dan hamba sebut yang lain-lain lagi di dalam kitab hamba yang bernama Ta'limil Aulad, akan 10 macam, 10 kelakuan yang berdosa yang dihalaukan, yang dihasyarkan akan mereka itu dengan kelakuan yang keji. Nak tengok lagi bagaimanakah kelakuan-kelakuan mereka ahli-ahli maksiat ni, kamu tengoklah kata dia di dalam satu kitab yang bernama Ta'limil Aulad. Seumpama ni juga kitab dia. Seumpama ni juga kitab dia, haluh juga kitab dia. Ni Ta'limil Aulad, Ta'limul Aulad, kitab dia juga. Dalam ni dia cerita satu-satu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukup dulu setakat itu dengan kata pengarang rahimahullah taala, apabila terhimpun segala makhluk yang dibangkit itu di padang mahsyar, maka turunlah malaikat-malaikat. Wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhir kata, minta maaf banyak-banyak salah silap selama ni, selama duk berada di sini ni. Mohon maaf, mohon ampun. Selamat kita menunaikan puasa dengan penuh apa kita panggil, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita tadi. Dan seterusnya, saya mohon maaf kerana kita akan bertemu pula selepas daripada Syawal kelak apabila kuliah kita berjalan seperti biasa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi